masuk tidak melalui pintu sempadan yang sah, mereka ini akan dianggap sebagai pendatang haram. Apa dok kata apa? Dilangkawi kan? Nah, dilangkawi ramai. Di mana dilangkawi ramai? Bukit Malut kan? Bukit Malut. Bukit Malut tu menjadi keturunan diorang. Diorang boleh masuk. Apabila diorang terlepas masuk, kalau tidak ditangkap, diorang akan diserap dalam perkampungan Rohingya di sana, dan secara automatically diorang akan jadi rakyat Malaysia, tuan-tuan. Cuma tak ada dokumen saja. Diorang boleh hidup bebas, tuan-tuan. Ini yang sedang berlaku. Apa diorang pilih Langkawi? Hangpa kena tahu. Sebab apa tak pilih? Sebab apa diorang tak masuk belah Selangor? Belah Selangor negara Konoha. Konoha kan, Selangor, belah Johor, belah Kuala Selangor ni semua Konoha. Sebab laluan dia orang ni belah sana. Belah sini, belah utara Rohingya. Sebab itu kita kena tahu struktur, kita kena tahu peta muka bumi. Baru kita boleh faham kenapa Rohingya ni, Myanmar ni, Burma ni, dia orang akan ceroboh kalau menggunakan laluan pantai. Dia orang akan guna sebelah Langkawi dan Pulau Pinang. Sebab tu jangan pelik bagi tahu kenapa selalu ceroboh di Langkawi. Struktur muka bumi ni. Baik tuan-tuan. Kenyataan yang saya nak baca semalam 9 hari bulan. Seorang wanita Rohingya lemas selepas bot membawa kira-kira 90 pendatang asing tanpa izin pecah dan karam di perairan berhampiran sempadan Malaysia Thailand. Tuan-tuan, sebab apa dia orang ni tuan-tuan tak dikata pelarian? Kenapa tulisan akhbar tu terus tulis selepas membawa 90 pendatang asing tanpa izin? Apabila bot pecah, bot karam, wartawan tak tulis pun pelarian. Wartawan tulis mereka ini sebagai parti, sebagai penceroboh. Parti itu adalah pendatang asing tanpa izin. Sebab apa diklasifikasikan sebagai parti? Sebab dia masuk dalam negara kita melalui pintu sempadan yang tak sah. Apabila melalui pintu sempadan yang tak sah, dia tidak ada sebarang dokumen pengesahan daripada pihak berkuasa Malaysia untuk memberikan visa dia boleh masuk dalam negara. Sebab itu kita terus kerajaan klasifikasikan sebagai parti. Hang tak kira lah hang Rohingya kah, hang apakah, siapa pun tak kira. Masuk tidak melalui pintu sempadan yang sah, mereka ini akan dianggap sebagai pendatang haram ataupun pendatang asing tanpa izin. Ini clear tuan-tuan.